Okey, bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi kita pada kali ini dengan tajuk pembangunan kertas cadangan penyelidikan. Sebelum ini kita belajar tentang apakah yang dimaksudkan dengan konsep, apakah yang dikatakan falsafah, apakah kepentingan penyelidikan dalam pengajian Islam, apakah akhlak dan etika yang perlu ada. Satu tajuk. Yang kemudian kita cerita tentang scientific inquiry, bagaimana untuk nak berkomunikasi dengan bahan bacaan, bagaimana nak memastikan bahawa bacaan-bacaan kita itu adalah betul dan tulen, bagaimana kita nak pastikan bahawa sumber-sumber rujukan kita itu benar-benar bertanggungjawab, boleh memberitahu apa yang sepatutnya diberitahu. Yang ketiga, kita cerita tentang apakah dan bagaimanakah untuk menggunakan hadis dan Quran dan hadis sebagai sumber rujukan. Apakah prosedur-prosedur yang perlu kita patuhi. Kemudian kita cerita tentang bagaimana membina literatur penyelidikan. Semua komponen-komponen penyelidikan yang kita cerita sebelum ini adalah persediaan untuk kita melakukan penyelidikan yang sebenar. So, kali ini kita nak tengok asas kepada nak buat research yang besar atau research yang kecil, tetapi dalam keadaan yang sebenar adalah proposal penyelidikan. So hari ini kita cerita tentang bagaimana nak membangunkan kertas penyelidikan yang baik, atau lebih familiar disebut sebagai proposal penyelidikan. Okey, kita tengok pada slide yang pertama. Seperti yang saya dah maklumkan pada awal-awal kuliah, penyelidikan yang baik mestilah berasaskan kepada prosedur yang saintifik. Apa maksud saintifik? Saintifik maknanya apa sahaja yang kita buat, kita boleh dipertanggungjawabkan. Apa sahaja yang kita rujukan itu boleh dipertanggungjawabkan. Apa sahaja yang kita laporan itu boleh dipertanggungjawabkan. Apa maksud dipertanggungjawabkan? Maknanya kita boleh menjustifikasikan kenapa kita buat itu, kenapa kita tidak buat ini. So, perkara-perkara itu semua mesti dapat dalam bentuk yang empirical. Benda yang bila orang minta kita tunjuk, kita boleh tunjuk. Dan di sini kita sebut scientific dan systematic. Apa maksud systematic? Benda yang kita nak tunjuk itu, yang dikatakan justifikasi pertanggungjawaban itu, mestilah tersusun, cantik. Maknanya bila kita kata kenapa dia dapat macam ni, okey, cara nak dapatkan macam ni mesti melalui 1 campur 1 bahagi 1. So formula dia tu mesti ada dan formula tu mesti nampak. So sebab itulah penyelidikan disebut sebagai scientific dan systematic. Bagaimana ia bermula? Pertama sekali kita kenal pasti masalah dan justifikasikan masalah. Apa maksud kenal pasti masalah? Kita kena pastikan bahawa masalah yang kita nak kaji itu benar-benar satu masalah. Bukan sahaja pada kita, tetapi pada semua orang. Semua orang boleh merasai itu sebagai satu masalah. Dan ada banyak laporan-laporan yang boleh dirujuk tentang masalah tersebut. Contohnya apa yang berlaku sekarang, misalnya COVID-19. So perkara tentang COVID-19 ni walaupun nampak berlaku pada tahun 2020, tetapi sejarahnya sangat panjang. Dia boleh dikaitkan dengan virus sebelum ini, virus SARS, virus ni. Maknanya kewujudan virus COVID-19 itu dia ada justifikasi tertentu, yang masalah dia, risiko dia bukan hanya kita ketahui, bukan hanya berlaku pada hari ini, bahkan telah dikaji oleh orang-orang yang sebelum peristiwa ini berlaku. So dalam penyelidikan mesti perkara tu mesti jelas dulu, dan mesti jujur, dan mesti telus. Masalah tu bukan datang daripada kita, bukan datang daripada keluarga kita, bukan datang daripada kerana kita rasa kita tak puas hati dengan sesuatu perkara dan kita pun dikatakan itu sebagai masalah dan kita buat itu penyelidikan. Tak, dia mesti dirasai oleh semua orang, sekurang-kurangnya organisasi kita. Okey, dan cadangan penyelidikan juga seharusnya mampu menggambarkan cadangan penambahbaikan. So proposal penyelidikan, pertama sekali kita mesti dilihat berstruktur, saintifik, sistematik, kemudian ada masalah, dan dalam proposal juga mesti nampak bahawa kita sedang cuba menyelesaikan masalah tersebut, dan percubaan kita itu boleh nampak secara jelas, boleh nampak secara jelas ataupun boleh dilihat secara berstruktur dalam penulisan proposal yang kita buat. So penulisan proposal, keputusan sama ada penulisan proposal itu diterima atau ditolak, dia bergantung kepada
gambaran penyelesaian masalah kepada masalah yang kita kata masalah tu tadi. So gambaran itu mesti saintifik dan sistematik. So boleh faham ini latar belakang proposal mesti saintifik apa, semua benda yang kita tulis, semua benda yang kita cadangkan mesti boleh dibuktikan, mesti ada rujukan, mesti ada siapa yang cakap tentang benda tu, mesti ada orang yang kritik benda tu, dan disusun semua perkara tu dalam bentuk yang sistematik. Apa maksud sistematik lagi? Bila kita tulis latar belakang kajian, bila kita tulis pernyataan masalah, rujukan-rujukan yang kita nyatakan itu mesti mengikut susunan-susunan yang sepatutnya, sebagaimana yang saya cerita dalam pembinaan literatur dalam kuliah sebelum ini. Kemudian masalah-masalah yang kita kemukakan itu mesti ada justifikasi, mesti ada orang yang sebut benda itu sebagai masalah, mesti ada laporan penyelidikan yang sebut benda itu sebagai masalah, mesti ada bukti-bukti bahawa masalah itu adalah masalah, bukan kerana datang daripada emosi kita, datang daripada sikap prejudis kita atau berat sebelah kita. Okey, yang pentingnya adalah semua proposal yang kita nak belajar pada kuliah ini adalah menggambarkan perkara-perkara benda yang paling penting, iaitu mesti nampak kita dah ada satu kaedah yang menunjukkan bahawa masalah itu boleh diselesaikan. So ada 3 komponen penting dalam proposal. Pertama sekali, subjek yang hendak dikaji. So masalah yang kita cakap dalam mukadimah tadi tu, tajuk penyelidikan yang kita nak buat tu atau penyelidikan yang kita nak laksanakan tu, dia mesti ada spesifik topik yang apa benda yang kita nak kaji sebenarnya. Dia ada satu spesifik besar yang contoh umpamanya kita cerita tentang botol air misalnya, botol air. Spesifik dia adalah tentang botol air. So kenapa kajian ni kenapa kajian tentang botol air ni perlu kita lakukan? Kerana kita nampak ada satu yang bentuknya bukan botol air tapi mempunyai fungsi yang botol air. Dia bertindak nampak seperti berbeza dengan apa yang sedia ada, tetapi sebenarnya dia masih menjalankan fungsi yang sama. So apa yang kita nak, yang penting kat sini adalah bagaimana kita nak kaji benda tu. So ada 3 komponen penting. Pertama, botol air tadi tu, dan yang kedua, kenapa botol air? Sebab ada watak yang berbeza pada botol air yang nampak macam tak sama tapi sama. Dan so kemudian kita tentukan bagaimana kajian ini hendak dilaksanakan. So ada 3 komponen penting dalam proposal. Ini kita tengok selepas ni. Dan secara 3 komponen penting tu kita susun ikut kotak-kotak atau ikut kotak-kotak yang dalam slide ni. Contohnya, subjek kajian tadi tu mesti ada tajuk. Kemudian pengenalan. Nanti kita belajar satu persatu bagaimana nak buat dan apa benda yang dikatakan item-item ni secara terperinci. Kemudian ada teori dan justifikasi yang terdiri daripada latar belakang, kenyataan masalah dan kerangka teori serta kerangka konsep. Yang ketiga, matlamat dan metod terdiri daripada objektif, persoalan dan hipotesis. Yang terakhir adalah penerangan literal tentang tajuk. Maknanya limitasi. Kalau kita kata botol air, kenapa kita kaji botol air? Botol air yang macam mana kita nak kaji? So ada limit kat situ. Bukan cerita tentang kita tak ada duit ke, itu bukan limit. Itu bukan limitasi, itu masalah kita sendiri. Limit ni adalah kita melimitkan sebab kajian ni terlampau luas. Kalau kita nak kaji tentang aurat misalnya, bila berbicara tentang aurat dalam Islam ni sangat besar, sangat luas perbahasannya. So kita spesifik bahawa aurat yang kita nak kaji adalah mengikut perspektif imam-imam sekian atau Imam Syafi'i yang dipraktikkan di Malaysia. Kemudian definisi operasi, itu juga adalah penerangan literal tentang tajuk. So item-item dalam 4 komponen ini adalah item-item penting dalam penulisan proposal. Okay, ini secara visual dia. Nanti kita cerita satu persatu macam mana nak buatnya. Okey, pertama sekali kita tengok tentang tajuk. Bila kita cerita tentang nak cari tajuk penyelidikan, pertama sekali kita kena tengok pada diri kita. Kita ni duduk dalam bidang apa? Dulu masa degree kita buat apa? Masa master kita buat apa? Masa PhD kita buat apa? Dan sekarang ni kita nak buat apa? So kita kena lihat diri kita sendiri. Apakah bidang kita? Kemudian apakah kita expert dalam perkara tu yang kita nak kaji ni? Kita pakar dalam bidang tu. Kita tahu selok belok yang kita nak kaji ni. Kemudian
tahap ni pun sangat subjektif, tapi kita pun bila kita buat research, kita kena tengok kita punya level, sama ada penyelidikan kita itu bersifat akademik atau penyelidikan yang bersifat top down, daripada kerajaan daripada pembuat dasar kepada kita, ataupun daripada kita punya organisasi arahkan kita buat penyelidikan. So kita kena tengok benda tu. So sebab dia mempengaruhi keluasan tajuk, memberi keluasan penyelidikan, atau mempengaruhi tempoh waktu yang kita nak buat research. Serta tajuk ini ditulis ringkas, padat dan representatif, mampu mewakili. Okey. Yang kedua, tajuk yang kita nak tulis, yang kita pilih, mesti ada hubungan dengan latar belakang kajian yang akan kita tulis, yang akan kita cari, atau teori-teori yang kita nak guna. Statement problem, penyataan masalah, objektif dan method. Maknanya bila kita tulis tajuk tu, jangan fikir tentang tajuk je. Ini bukan tajuk tentang macam forum Hai Ehwal Islam atau tajuk kuis dekat sekolah rendah, sekolah menengah. Tak, dia mesti satu tajuk yang bila kita fikir tentang tajuk, dalam tu ada elemen-elemen teori, dalam tu ada elemen-elemen statement problem, dalam tu ada elemen objektif, dan dalam tu ada juga elemen method. Kan, contohnya ada seperti di bawah. Bila kita sebut kefahaman, kita dah nampak dah ini adalah method. Bila kita sebut kefahaman, dia adalah tentang satu reka bentuk penyelidikan yang bersifat kuantitatif. Okey, bila kita tengok akidah ahli sunnah wal jamaah, dia adalah latar belakang, dia adalah subjek yang kita nak kaji. Dia ada di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah tu teori-teori atau himpunan pandangan ulama tentang apakah yang dimaksudkan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. So ada objektif dalam tu. Contohnya kita nak tengok kefahaman akidah pelajar-pelajar. So ada objektif kat situ. So dalam tajuk yang saya bagi contoh kat bawah tu, ada menggambarkan latar belakang, ada menggambarkan penyataan masalah, ada menggambarkan objektif, dan ada menggambarkan metod. Saudara-saudari tanya, kat mana penyataan masalah? So bila kita tengok kefahaman akidah ahli sunnah wal jamaah, kita dah nampak bahawa kat situ ada masalah. Kat mana? Dekat penuntut-penuntut Melayu IPTA. Kat mana penuntut-penuntut Melayu IPTA? Kita tengok bahawa kebanyakan atau sebahagian besar daripada penuntut-penuntut Melayu IPTA, bila dalam laporan-laporan penyelidikan misalnya, kita dapati bahawa mereka tak tahu yang mereka sedang berahli sunnah wal jamaah. Mereka tak tahu. Bila kita tanya diorang, bila laporan-laporan menunjukkan bahawa yang difahami oleh penuntut-penuntut IPTA adalah ahli sunnah wal jamaah, adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah adalah persatuan ahli sunnah wal jamaah. So tujuan kajian ini adalah untuk nak mengenal pasti level mana tahap pengetahuan pelajar tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu statement problem dia. Dan akhir sekali, dia mesti bersifat ilmiah, tetapi bentuk yang mampu menarik perhatian pembaca. Maknanya ada setengah orang kata tajuk tu mesti catchy, tajuk tu mesti menarik, tajuk tu mesti ringkas, padat. Tetapi ini adalah subjektif, terpulang kepada penilaian penyelidik masing-masing, terpulang kepada penilaian pemberi dana masing-masing. Boleh faham? Okey. Okey, sifat tajuk tu ataupun macam mana nak cari tajuk, pertama sekali mesti datang daripada kita. Kemudian tajuk ni dia tak boleh nak muktamad pada awal lah. Maknanya kita kena bersedia bahawa apa yang kita kemukakan kepada penyelia kita atau pemberi dana kita, dia akan berubah. Kerana kadang-kadang kita tak tahu semua, kan. So kita kena berbincang untuk nak mendapatkan satu tajuk yang baik. So perbincangan ni perlu berterusan. Kadang-kadang kita dah spesifik satu tajuk, kita dah rasa macam tajuk tu dah bagus, tetapi apabila kita bincang dengan penyelia, apabila kita bentang proposal kita pada jawatankuasa, kita bentang kita punya tajuk proposal pada pemberi dana, kita akan dapati bahawa dia orang rasa macam ada benda yang tak kena dengan tajuk kita. So kita janganlah pula melatah. Kita janganlah pula, mana boleh aku nak kekal dengan tajuk ni. Kita tak ada. Kita dalam penyelidikan ni kita kena jujur. Kita tak boleh nak cerita tentang apa yang aku nak buat semua orang kena terima. Tak boleh, kan. Kita kena sangat fleksibel. Kalau kita tak bersifat sebagai dengan fleksibel, kita stres dan kita stuck. Kita rasa macam kita kena ingat, bila terutama korang yang belajar ni, korang baru nak start tentang nak dapat walaupun korang ada kemahiran tertentu, walaupun korang dah duduk dalam organisasi tertentu,
atau mungkin korang dah duduk dalam bahagian penyelidikan. Korang kena ingat penyelidikan ni luas. So korang kita jangan ingat kita tahu semua benda. Kadang-kadang ada yang kita tahu tetapi ada yang orang lain tahu kan? So kita kena bersifat fleksibel. Untuk nak dapatkan yang terbaik, kita kena fleksibel, kita kena berbincang. Yang nombor 2, bagaimana kita nak tulis pengenalan. Pengenalan ni satu benda yang mengelirukan pelajar-pelajar. Kadang-kadang kita tengok dalam penulisan pengenalan satu tesis atau satu laporan penyelidikan tu sangat panjang. Saya tak kata panjang tu salah, saya tak kata pendek tu betul. Tetapi kadang-kadang bila kita tulis pengenalan tu panjang, contohnya dalam proposal kita dah tulis, kita nak kaji tentang halal misalnya, atau kita nak kaji tentang apa lagi kita nak kaji tentang solat misalnya. Dalam penerangan pengenalan, dalam penulisan pengenalan tu kita dah cerita dah, solat ni adalah bermula daripada takbir disudahi dengan salam, solat ni ada berapa rukun, solat ni solat. Kita dah tulis semua dalam pengenalan. So dalam latar belakang kajian kita nak tulis apa? Tu datang start itu, datang apa? Kat sini aku nak tulis apa pula? Dan kita pun ambil tindakan, berhenti menulis kejap kita nak cari mood. Sebab itulah ada kaedah tertentu untuk kita nak tulis pengenalan. Dan kita kena ingat pengenalan ni bukan nak cerita tentang semua benda yang kita nak tulis dalam tesis tu. Tak, pengenalan ni fungsi dia hanya menulis apa yang kita nak cerita dalam bab itu sahaja. So pengenalan dalam bab 1 adalah apa yang kita nak cerita dalam bab 1. Pengenalan dalam bab 2 adalah apa yang kita nak cerita dalam bab 2. So sifat dia adalah ringkas. Kita tahan sikit kita punya nafsu tu ketika mula-mula nak menulis. So kita kena ingat bila kita nak buat master ni, bila kita nak buat PhD ke, atau kita nak buat apa-apa saja penyelidikan, nafsu untuk nak menulis tu pada mula-mula tu memang sangat tinggi. Motivasi dia sangat tinggi. Maklumlah kita dah berdaftar sebagai seorang pelajar sarjana misalnya. Then tiba-tiba kita dapat kita dapat cuti, dan kita punya motivasi nak tulis tu pun banyak, dan kita pun start tulis. Pengenalannya panjang. Tiba-tiba start, tiba-tiba kita ditegur, tajuk kita ditegur, tajuk kita diminta ubah. So bila tajuk kita diminta ubah, tajuk kita ditegur, kita pun dah jadi alamak, apa yang akan berlaku. Kita pun memikirkan risiko-risiko. Lepas tu sedang kita mikir tu, kita punya penulisan terhenti, and then kita punya masa berjalan. So apa yang berlaku adalah kita stres. So kita kena tahan nafsu sikit. Sifat dia mesti ringkas. Ringkas je, jangan banyak-banyak. Kita tahan sikit kita punya nafsu tu. Kemudian dia mewakili penerangan ringkas terhadap keseluruhan kandungan proposal kajian. Proposal kajian, bukan benda lain, bukan semua, sikit saja. Kalau nak tulis proposal, pengenalan dalam proposal mestilah, contohnya kita cerita tentang tajuk, kita cerita tentang tujuan kajian, kita cerita ringkas tentang metod kajian, kita cerita ringkas tentang kepentingan kajian, kita cerita tentang ringkas kita cerita dengan ringkas apa yang kita nak tulis dalam bab ni, apa yang kita nak cerita dekat orang tentang apa yang kita nak tulis dalam bab ni, apa kepentingan dia, apa persoalan-persoalan yang mungkin keluar. So sangat ringkas. So relax, kita tulis, kita ringkas. Nafsu tu kita tahan, jadi kita lonjak. So yang penting momentum dia adalah momentum penulisan tu kita kena jaga. Boleh? Yang ketiga, latar belakang kajian. Ini pun yang saya sebut tadi tu. Kalau korang dah tulis semua benda ni dalam pengenalan, apa benda lagi korang nak tulis latar belakang kajian? So latar belakang kajian adalah ulasan berkenaan subjek utama kajian. Kalau tadi kita tengok tajuk tadi pada slide yang slide tajuk tadi tu, kita nampak kefahaman akidah ahli sunnah wal jamaah dalam kalangan penuntut Melayu IPTA di Lembah Kelang. So kat mana subjek kajian kat situ? Subjek kajian kita nak kaji apa? Kita nak kaji tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Kefahaman tu metod. Yang kita nak kaji adalah subjek dia adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. So dalam penulisan latar belakang kajian, akidah tu kita kena huraikan satu persatu. Ahli sunnah wal jamaah tu kita kena huraikan satu persatu. Kita kena tahu sebelum kita nak tahu, dan kita kena tunjukkan yang kita tahu kepada orang yang nak baca kita punya proposal.
pengetahuan atau maklumat terkini tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Okay, so cara susunannya sama tak sebagaimana kita susun literature review tu. Mesti ada kelompok pertama terdiri daripada Quran, hadis, ulama dan sebagainya. Kemudian kelompok yang kedua mesti ada kumpulan-kumpulan ulama kontemporari ataupun pemikir-pemikir besar yang berkaitan dengan bidang itu. Yang ketiga mesti ada kelompok ulama-ulama ataupun pemikir-pemikir ataupun akademik tempatan. Okey. So cara dia macam tu. Dan apa dia latar belakang kajian lagi? Dia adalah tentang keterangan berkait mengenai perkara-perkara baik kata konsep, sejarah, perkembangan, ciri-ciri, sumber, kepentingan, kesan baik, kesan buruk dan kajian-kajian lampau yang berkaitan dengan subjek. Apa sahajalah. Bila kita sebut tentang latar belakang kajian, seolah-olah macam kita kata dalam pepatah Melayu cerita tentang sekilas ikan di laut ku tahu jantan betina dia. Macam itulah. Maknanya sampai peringkat kita tahu dah. Bila kita sebut tentang akidah ahli sunnah wal jamaah ni, kita dah boleh buat satu kesimpulan. Bila kita sebut akidah, dia tak ada cerita dah. Akidah tu dia ikat tak ikat, maknawi tak maknawi, kita dah. Bila kita sebut akidah ahli sunnah wal jamaah, dah keluar dah satu indikator, seolah-olah macam bila sebut akidah 1, 2, 3, 4, dia mesti tak lari daripada 4 elemen ni contohnya. Dan bila sebut ahli sunnah wal jamaah 1, 2, 3, 4, 5, 6, so dia tak lari daripada 6. Jadi bila sebut akidah ahli sunnah wal jamaah, apakah indikator dia? 1, 2, 3, 4 sampai 10. Macam tu. Seolah-olah kita dah tahu dah. Kita kena buat, seolah-olah bila kita selesai menulis latar belakang kajian, kita dah boleh gambarkan dah apa yang representatif tentang subjek yang kita nak kaji. Okey. Tujuannya untuk apa? Untuk kita nak cari niche atau kesamaan bidang yang dikaji. Maknanya kita kena ingat sekali lagi, apa yang kita nak kaji tu, jangan ingat kita orang yang mula-mula kaji. Tak. Semua benda yang kita nak kaji tu orang dah kaji. Apa yang kita nak buat adalah kita extend apa yang orang yang dah kaji dalam bentuk masalah yang sedang kita hadapi. Okey, faham? Umpamanya dalam konteks sekarang ada masalah berkaitan dengan virus COVID-19 misalnya, dan ada masalah tentang perintah kawalan pergerakan, ada masalah tentang solat Jumaat misalnya tak boleh diadakan, ada masalah tentang solat tarawih tak boleh diadakan. So subjek kat situ adalah tentang solat tarawih, subjek kat situ adalah tentang solat Jumaat. Keterangan yang kita perlukan dalam kajian ini adalah keterangan tentang solat Jumaat. Semua hukum tentang solat Jumaat tu apa, konsep solat Jumaat tu apa dia, sejarah solat Jumaat tu apa dia, perkembangan ciri-ciri solat Jumaat tu apa dia, apa sumber yang mengatakan bahawa solat Jumaat tu mesti buat atau mesti tak buat, kepentingan solat Jumaat, kesan baik dan kesan buruk kalau kita tinggal solat Jumaat, apa kajian-kajian lampau orang yang cerita tentang solat Jumaat, kita akan tahu benda tu semua. So masalah dia adalah semua benda ni orang dah kaji. Apa yang kita nak kaji lagi adalah kita nak cari tentang kenapa solat Jumaat yang begitu besar kesannya kita tak boleh nak lakukan ketika musim-musim perintah kawalan pergerakan atau musim penyebaran virus COVID-19 ni. So itu yang kita nak kaji. Itu dapatlah satu jawapan mengatakan bahawa kita tak boleh solat Jumaat kerana indikator-indikator ni. Indikator-indikator ni walaupun dah dikaji secara spesifik mungkin virus sebelum ni, tetapi tak disebut secara khusus oleh ulama-ulama muktabar kita. So yang tu ruang-ruang yang kita nak isi, nak sesuaikan apa yang orang dah buat dengan apa yang situasi yang berlaku pada masa kini, dan automatiknya kita boleh mengelak pertembungan dan menjadikan penyelidikan kita lebih berkualiti dengan mempersembahkan dapatan-dapatan baru. Tak payahlah kita nak kaji benda-benda yang orang dah kaji. Masalah Wahabi tak Wahabi, masalah ni semua masalah dah selesai. So bila orang sebut masalah tu, kita cakap okey, ini rujuk kat sekian, ini rujuk kepada pandangan sekian. Tak payahlah kita nak buat sekali lagi, buang masa. Okey. So susunan penting dalam susunan latar belakang kajian, ini saya rasa kita dah bincang dalam
pembinaan literatur dalam kuliah sebelum ni. So korang boleh dengar balik kuliah tu, korang tengok inilah susunan kelompok-kelompok yang bila kita tulis latar belakang kajian atau kita tulis apa sahaja literatur tentang penyelidikan, sama ada di peringkat proposal atau sama ada di peringkat penulisan literatur yang betul dalam tesis, susunan dia mesti sama, prosedur adalah sama. Ada pula orang tanya, apa beza latar belakang penyelidikan dengan apa yang berlaku dalam bab 2 tesis? Umumnya seolah-olah penulisan latar belakang kajian ni adalah sinopsis kepada apa yang kita nak tulis dalam bab 2. Maknanya kalau setengah-setengah fakulti dia tulis bab 2 dulu, barulah dia boleh dapat penulisan latar belakang penyelidikan yang baik. So jadi kita ditulis latar belakang kajian dulu. So dalam latar belakang kajian ni, latar belakang penyelidikan ni, tujuan dia adalah untuk untuk kita nak dapat gambaran bagaimana kita nak kembangkan dalam penulisan literatur nanti. Boleh faham? Okey. Slide seterusnya adalah tentang penyataan masalah. Bagaimana membina penyataan masalah? Ada banyak version atau ada banyak versi tentang bagaimana kita nak membina penyataan masalah yang baik. Tapi secara ringkasnya yang kita nak cerita kat sini adalah bila kita sebut tentang penyataan masalah, inilah isu utama penyelidikan. Apa yang kita tulis dalam latar belakang kajian kita tadi adalah tentang benda yang betul bagi sesuatu subjek, benda yang sepatutnya berlaku bagi sesuatu subjek, benda yang realiti yang berlaku bagi satu subjek. Tetapi penyataan masalah ni apa dia? Penyataan masalah ni adalah apa yang bertentangan dengan subjek yang betul tadi tu, apa yang berbeza dengan subjek yang betul tadi tu, apa yang kita semua lihat benda tu ada benda yang tak kena dengan subjek yang kita, dalam penulisan latar belakang kajian tadi. Faham tak? So hanya boleh ditemui melalui penelitian terhadap kandungan literature review atau susunan teori atau kajian-kajian lampau yang berkaitan dengan kajian yang ingin dikaji. Maknanya latar belakang kajian tu kita mesti mantap, kita mesti tahu dulu. Maknanya bila kita nampak orang cakap tentang botol air ada masalah, so kita kena review, kita kena baca. So botol air ni apa? Masalah dia apa? So betul tak apa yang orang cakap tentang ada masalah kat botol air ni betul-betul masalah, atau betul-betul berbeza, atau betul-betul unik yang menyebabkan dia berbeza dengan teori tentang botol air yang sedia ada. Kan umpamanya kita dalam latar belakang kajian kita dah cerita tentang botol air dia mestilah sifat dia mesti mempunyai bentuk yang bulat, mesti mempunyai bentuk yang nampak macam boleh menyimpan air, siap dengan tutup dengan dan sebagainya. Tiba-tiba kita nampak ada satu masalah dengan botol air ni. Contohnya botol air yang sedia ada, terutama yang digunakan oleh pelajar-pelajar sekolah, sering hilang dan sering orang kata mendatangkan masalah kepada ibu bapa, mendatangkan masalah kepada budak-budak. Kena setiap kali kita beli botol air kat anak-anak kita, bila pergi sekolah balik hilang. So ada yang tak kena dengan botol air kat situ. Tetapi sedangkan benda tu sangat perlu kepada budak-budak. So apa yang kita perlu buat adalah kita buat satu kajian tentang macam mana kita nak reka satu botol air yang berbeza tetapi mempunyai fungsi yang sama. Faham? So kita pun buatlah kajian. So penyataan masalah dia punya latar belakang kajian dia adalah tentang semua teori-teori tentang botol air. Apa yang sepatutnya berlaku ada pada sebuah botol air. Dan masalah dia adalah botol air yang ada pada pasaran yang dijual pada pelajar-pelajar senang hilang. So kajian kita adalah dalam penulisan penyataan masalah, senang hilang tu kita mesti buktikan. Contohnya laporan daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru-guru penggunaan botol air ini sangat apa kita nak cerita, penggunaan botol air sering mendatangkan masalah kepada kanak-kanak misalnya. Mesti boleh dibuktikan penggunaan botol air yang tidak mengikut spesifikasi yang dijual di pasaran mempunyai masalah tertentu dari sudut HPA dia. So ada problem. So kita membuat kajian macam mana kita nak hasilkan
satu botol air yang ada fungsi-fungsi botol air tapi berbeza dengan botol air yang kita nampak pada yang disebut dalam teori botol air dalam latar belakang kajian. Boleh faham ya? Lagi satu kita bagi contoh, akidah ahli sunnah wal jamaah. So akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita tulis dalam latar belakang kajian, kita dah dapat dah bahawa indikator 1 hingga 10 adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba kita jumpa ada satu masalah yang dia mempunyai watak ahli sunnah wal jamaah, dia mempunyai, dia representatif individu-individu yang berperwatakan ahli sunnah wal jamaah, tetapi amalan-amalan yang dia lakukan berbeza atau bertentangan dengan amalan-amalan yang dilakukan mengikut ahli sunnah wal jamaah secara zahir dia. Contoh dia adalah ahli sunnah wal jamaah kata kita mesti mengingati Allah. Bagaimana kita nak mengingati Allah? Cara dia adalah dengan kita mematuhi ataupun mengikut panduan-panduan yang digariskan oleh ulama'-ulama' dalam rukun iman dan rukun Islam. Dan ada perincian-perincian tentang hukum-hukum bagaimana kita nak berzikir dan sebagainya. Tiba-tiba kita nampak satu kumpulan yang berperwatakan sebagai ahli sunnah mengamalkan zikir-zikir yang disuruh oleh ahli sunnah tapi dalam keadaan yang berbeza. Menari pula dalam keadaan yang bukan menari sikit-sikit, dia memang menari betul kan. So itu masalah kat situ. So kita pun kumpulkan laporan-laporan kajian bahawa menunjukkan bahawa ada yang tak kena dengan kaedah menari. Misalnya ni contoh, kaedah menari untuk menari untuk berzikir, menari dekat yang tunjuk-tunjuk langit tu memang tak payah kaji lah, tu memang masalah lah. Ini menari yang nampak seolah-olah macam apa yang ahli sunnah wal jamaah sebut tu tak berapa kena. So kita pun susun bukti-bukti yang menunjukkan bahawa ada masalah dengan zikir menari ni. Dan kita pun buat kajian secara terperinci tentang apa kedudukan zikir menari dari perspektif yang betul. Okey. Yang kedua, sesuatu yang baru. Penyataan masalah ni mesti sesuatu yang baru. Dia baru tu bukan baru yang mesti sebelum ni tak ada langsung, tak. Baru tu banyak benda yang kita boleh lihat. Mungkin baru dari sudut tahun. Dulu kita dah buat kajian tentang akidah ahli sunnah tahun 1999, dapatan dia sekian. So kita buat kajian yang sama, masalah yang sama untuk tahun 2020. So mungkin baru lama dari sudut bentuk kajian, tapi baru dari sudut tahun. Kemudian ada yang kata, ada pula setengah-setengah yang pendapat bahawa kita tak perlu kaji persepsi ni budak latihan ilmiah je kaji, persepsi ni orang-orang yang amatur je kaji, persepsi ni tak payah kaji dah. Jadi bukan cerita tentang perlu kaji atau tak perlu kaji. Kita kena tengok suasana. Kalau isu tu isu baru, maka persepsi adalah perkara yang baru. Contohnya COVID-19, contohnya tentang virus. Benda ni benda baru. So kajian mengenai persepsi terhadap isu baru adalah benda baru. Bukan persepsi tu yang kita nak kata, bila kaji persepsi je, persepsi ni lama. Bila sebut tentang tahap dia, ini bukan tahap ni, bukan level kita, ni level budak-budak. So ini bukan cerita tentang tahap tu, ini bukan cerita tentang persepsi tu, ini kita cerita tentang isu. Kalau isu tu isu baru, kita menggunakan pendekatan yang lebih ringkas, lebih mudah. So macam umpamanya dalam analisa statistik misalnya, kita ada descriptive study, kita ada inferensi statistik. Tak bermakna orang yang buat descriptive statistik tu bodoh, orang yang buat inferensi statistik tu pandai. Tak, dia bergantung kepada suasana dan bergantung kepada isu. Okey. Yang kedua, dia mesti menarik untuk dikaji dan mempunyai nilai-nilai tambah ilmu. Dan kita semua kemudian kita kena susun ikut justifikasi yang tulen dan terpilih. Kita tak boleh ambil penyataan masalah daripada surat khabar, daripada majalah-majalah yang kita tak tahu daripada sumber mana. Kita kena ambil betul-betul penyataan masalah daripada sumber-sumber yang kita boleh pertanggungjawabkan. Contohnya, dia kata 5,000 orang Islam keluar daripada Islam pada tahun 2019. Siapa yang cakap tu? Harian Metro. Okey, kita relax dulu. Siapa yang cakap tu? Mufti Perak. Okey, kita boleh ambil serius. Kat mana Mufti Perak cakap? Dekat dalam Malaysia, dekat dalam surat khabar Malaysia Hari-Hari. Ni surat khabar mana pula ni? Tu kita kena relax dulu.
Apa yang perlu kita buat adalah kita ambil inisiatif untuk pergi jumpa terus dengan Mufti Perak dan kita tanya dia, betul tak ini statement dia? Kemudian akan timbul sama ada kalau betul, okay, kita explore lebih jauh. Kalau tak betul, okey, maknanya surat khabar Malaysia hari-hari tu memang tak boleh pakai. So jangan kita cepat melatah. Okey. Research ni kita kena ingat, research ni adalah mengajar kita tentang struktur hidup. Kita bukan belajar kat sini habis kat sini, tak. Dia bila kita menjadikan penyelidikan sebagai satu tabiat, dia akan memberi input baru dalam kita membina struktur hidup. So penyertaan masalah mesti sesuai dengan tahap dan kemampuan penyelidik. Kadang-kadang kita nampak macam masalah tu macam masalah simple. Contohnya masalah berkaitan dengan hospital misalnya. Kita nak kaji tentang apa yang perlu, apa yang tak perlu tentang hospital, sebuah hospital yang memberi layanan kepada pesakit-pesakit Islam. So nampak macam best, nampak macam senang, tapi ada masalah-masalah yang banyak dekat situ. Ada birokrasi yang mesti kita lalui. So kalau kita tak ada tahap, atau kita tak sampai level tu, atau kita tak rasa macam kita tak boleh nak pergi, atau kita tak ada kemampuan dari sudut nak layan kerenah birokrasi tu, dan kita berubah kepada benda yang lebih mudah. Contohnya kalau macam Dr. Zulkifli Al-Bakri misalnya, dia seorang mufti wilayah, dia seorang menteri agama. So dalam keadaan-keadaan tertentu dia mempunyai kuasa, dia mempunyai power, dia mempunyai jaringan-jaringan tertentu, dia mempunyai rangkaian penyelidik yang sekali dia petik, dia semua boleh datang. And then kalau macam tu, okey, dia nak buat kajian apa pun dia boleh buat. Sebab orang yang akan memberi maklumat pada dia tak mencari maklumat, atau bukan dia bersendirian ketika mencari maklumat. Macam kita ni tengah buat sarjana, tengah buat master, tengah buat latihan ilmiah, tengah buat PhD. Kita lah yang nak menulis, kita lah yang membaca, kita lah yang nak menyelidik, kita lah nak cari duit, bagaimana nak turun field work kita. So kemampuan kita terhad. Kalau kita belajar kereta, kita ni seolah-olah macam baru nak dapat lesen, baru nak dapat lesen. Takkanlah tiba-tiba kita nak drift, and then kita walaupun kita cuba nak drift, tapi drift kita sebenarnya tak boleh iktiraf sebab kita tak ada lesen. So drift kita tu drift palsu, seolah-olah macam dia ni siapa Muhammad ni, okey, faham tak? So penyertaan masalah kena ingat, mesti mengikut secara umum ni, dia adalah isu utama penyelidikan, hanya boleh kita perolehi melalui ulasan kepustakaan atau kajian atau penulisan tentang teori-teori berkaitan dengan baik, sesuatu baru yang mesti mempunyai nilai tambah ilmu dan disusun dengan justifikasi atau bukti-bukti jelas yang terpilih, sumber-sumber yang boleh dipertanggungjawabkan, daripada artikel jurnal, daripada buku-buku yang ditulis atau diterbitkan oleh penerbit tersohor, atau daripada laporan-laporan penyelidikan universiti, ataupun website atau laporan-laporan penyelidikan yang dibuat oleh agensi kerajaan. Dan yang paling penting adalah tengok kita punya kemampuan. Boleh? Okey, slide seterusnya adalah bagaimana menulis objektif kajian. Kita kena ingat, objektif kajian adalah matlamat khusus penyelidikan yang kita rancang, yang sebagaimana kita sebut pada mula-mula pada awal-awal kuliah ni tadi, objektif kajian mestilah sebahagian daripada tajuk penyelidikan. Kita nak tulis objektif kajian, kita nak dapatkan sesuatu dapatan kajian, dia mestilah digambarkan dalam penyataan masalah. Dia mesti dah diceritakan secara jelas dalam latar belakang kajian. So objektif dia tak perlu banyak, dan dia tak ada satu standard khusus tentang penulisan objektif. 3 ke 4 ke, terpulang kepada apa yang kita nak, terpulang kepada apa yang penyelidikan kita nak, terpulang kepada keperluan kita. So bukanlah bermaksud orang buat 3 objektif, sekali lagi nak sebut, bukanlah objektif dia sikit, dia ni standard dia tak sampai, objektif dia banyak, dia ni standard dia tinggi, ni bukan tentang jumlah. So elemen objektif mesti dirangka berdasarkan kepada tajuk dan permasalahan kajian. Kemudian alat ukur yang sesuai. Maknanya kalau ada 3 objektif, kita kena fikir, kita kena ingat, kita kena perhatikan betul-betul objektif kita yang pertama tu kita nak ukur macam mana, atau macam mana kita nak dapatkan jawapan kepada objektif tu, atau macam mana objektif kita nak,
macam mana objektif ni kita nak capai. So dia ada alat ukur yang sesuai. Kita kena ingat alat ukur kita ada dua jenis reka bentuk. Pertama kualitatif, yang kedua adalah kuantitatif. So dalam kuantitatif dan dalam kualitatif dia ada banyak jenis-jenis kaedah method nak selesaikan masalah. So dalam kita menulis objektif tu, kita kena spesifik. Objektif pertama kita nak menggunakan kaedah kualitatif misalnya. Kaedah kualitatif yang macam mana? Kaedah kualitatif yang menggunakan analisis dokumen. Kemudian cukup tak? Tak cukup. Apa lagi kita nak cover? Kita gunakan analisis kualitatif juga. Apa yang jenis dia? Dengan menggunakan kaedah temu bual. So setiap objektif yang kita tulis, dia mesti nampak kat situ ada metod yang boleh kita gunakan untuk nak capai objektif tersebut. Kemudian kita kena mengambil kira kemampuan, masa, kos yang boleh kita capai. Kita kena ingat research ni, penyelidikan ni dia ada tahap-tahap tertentu. Misalnya dalam kualitatif misalnya kita nak buat satu kajian tentang liberalism di Malaysia, okey, atau kita nak tengok pemikiran liberalism dalam kalangan pemimpin Muslim di Malaysia. Okay? Kita kena tahu bahawa untuk nak dapatkan maklumat-maklumat itu, kita perlukan kepada menemuduga orang-orang tertentu. So nak menemuduga orang-orang tertentu, lebih-lebih lagi pemimpin, dia mengambil masa. Dia akan melalui beberapa peringkat birokrasi. Kita nak tentukan dia, kita boleh jumpa pukul berapa, berapa jam kita boleh jumpa dengan dia. So bila dan pada kadang-kala kita kena bersedia untuk dia lari daripada jadual asal. Misalnya kita dah rangka bahawa kita nak jumpa dengan dia pada 14 April. Tiba-tiba kita dah rangka semua peringkat sampai 14 April, dia kata tak boleh. Ini adalah risiko-risiko yang mesti kita hadapi. So kita tengok level kita balik. Apakah kita mempunyai masa dan kos untuk kita nak cover risiko-risiko yang mungkin berlaku. So sebab tu saya sebut kat sini, kita mesti realistik. Kita bukan mesti bombastik. Kita mesti bertindak mengikut kemampuan. Okey. Research ni kena jujur. Research ni kena jujur. So sebagaimana saya sebut tadi, tak ada standard khusus jumlah objektif yang perlu kita tulis. Penentuan sama ada research kita berjaya, separuh berjaya atau gagal, kita tengok balik kepada pencapaian objektif. Pencapaian objektif kita tengok kat mana, tengok betul tak metod yang kita gunakan untuk capai objektif tu boleh digunakan. Tiba-tiba kita tengok, objektif dah bagus, tengok metod tak sesuai, so objektif tak berjaya. So semua benda dia ada kaitan antara satu sama lain. So tema-tema lazim dalam objektif adalah, ini tema-tema lazim yang digunakan. Terpulang kepada kita, penjeli kita nak guna term apa, tapi mengkaji, mengenal pasti, menganalisis dan menguji ni pun adalah antara tema-tema yang kita gunakan. Tema-tema ni pun dia sangat subjektif. Dia bukannya bila kita sebut mengenal pasti tak ada standard. Objektif untuk mengenal pasti ni untuk budak-budak amatur, ini untuk orang macam ni. Ini bukan tentang standard. Ini bukan nak cerita tentang seseorang ni bangsawan atau tak bangsawan. Ini seorang tentang bodoh atau pandai. Dia cerita tentang isu. Sekali lagi saya nak sebut, cerita tentang subjek. So term ni dia adalah terma. Dia bukan nak cerita tentang bodoh atau pandai seseorang tu. Kau ni apa ni, dah pensyarah dah berpuluh tahun ke, bila buat research masih lagi mengenal pasti ke? Ini bukan cerita orang pandai atau bodoh. Ini cerita tentang term-term yang kita gunakan dalam penulisan objektif. Okey, boleh faham? Kita tengok slide seterusnya. Slide seterusnya adalah berkenaan dengan persoalan kajian. Persoalan kajian ni adalah persoalan kajian yang timbul daripada penyertaan masalah tadi. Persoalan yang timbul kesan daripada permasalahan kajian yang wujud. Persoalan yang dikeluarkan melalui objektif kajian. Persoalan yang perlu dijawab bagi menandakan suatu kajian itu selesai atau tidak. Contohnya, kita nak mengkaji tahap kefahaman akidah ahli sunnah wal jamaah. Persoalan kajian dia adalah sejauh manakah penuntut-penuntut Melayu faham tentang ahli sunnah wal jamaah. Term dalam objektif, kita mengenal pasti tahap kefahaman akidah ahli sunnah wal jamaah dalam kalangan penuntut-penuntut Melayu.
persoalan kajian adalah sejauh manakah penuntut-penuntut Melayu di IPTA ni faham tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. So hipotesis dia adalah penuntut-penuntut Melayu di IPTA atau tahap kefahaman penuntut-penuntut Melayu tentang Ahlussunnah Ahlussunnah wal Jamaah di IPTA adalah sama ada tinggi, rendah atau sederhana. Okey, dia ada orang tulis persoalan kajian dulu, ada orang tulis objektif kajian dulu. Ini fleksibel, bergantung kepada kita, bergantung kepada penilaian kita. Ini bukan soal kita mesti objektif dulu, kita mesti persoalan kajian dulu. Ini bukan masalah dia, itu teknikal. Yang kita nak cerita adalah dia ada fungsi-fungsi dia tersendiri. Terma lazim dalam penulisan persoalan kajian adalah sejauh manakah, apakah, bagaimanakah. Ini antara tema-tema lazim lah. Tema-tema lain boleh kita gunakan. Yang ketujuh, hipotesis kajian. Ini sebenarnya hipotesis kajian ni cerita tentang panjang. Saya ingat penyelai masing-masing boleh cerita tentang benda ni. Dia ada satu set andaian ramalan jawapan kepada persoalan kajian. Contohnya kita nak cerita tentang hubungan, kita nak kaji tentang analisa, kita nak menganalisa tentang hubungan di antara solat dengan tingkah laku. So kita pun buat satu kajian, kita pun membentuk objektif, kita menganalisa hubungan di antara amalan solat dengan tingkah laku individu. So dalam persoalan hipotesis kajian, kita meramalkan terdapat hubungan yang signifikan atau tidak signifikan antara amalan solat dengan akhlak seseorang individu. Okay, so itulah hipotesis kajian secara umum. Yang ke-10 adalah tentang metod kajian. Metod kajian ni kita akan cerita di detail dalam kuliah seterusnya. Tetapi untuk memberi gambaran awal, bila dalam proposal kita ada tulis metod kajian. Satu lagi yang saya nak ingatkan, ada pendapat mengatakan bahawa metod kajian mesti ditulis di bab 3, metod kajian mesti ditulis di bab 1. Ini bukan persoalan letak di mana, terpulang pada kita dah nak letak kat mana. Tetapi untuk penulisan proposal, metod kajian adalah salah satu daripada item-item yang penting. Apa dia metod kajian? Apa yang perlu ada dalam metod kajian? Pertama sekali, reka bentuk kajian. Reka bentuk ada dua. Satu, kuantitatif. Yang kedua, kualitatif. Atau yang ketiga, kita gabungkan dua-dua, kuantitatif atau kualitatif. Dari sudut gabungan ni bukan mesti 50-50. Tak. Kadang-kadang kuantitatif 70, kualitatif 30. Dan benda ni sangat fleksibel. Jangan kita paksa orang cakap, you kalau nak buat macam ni, mesti buat macam ni. Tak ada istilah tetap. Dia sangat fleksibel. Ada berbagai versi, ada berbagai pandangan. So kalau korang nak pergi lebih lanjut tentang benda ni, kita boleh tengok balik rujukan-rujukan yang saya dah senaraikan dalam pengenalan kursus tadi tu, dalam performa khusus. Tengok balik setiap buku-buku tu, terutama Creswell, dia ada cerita tentang bagaimana kita nak membentuk kaedah, apakah yang dikatakan reka bentuk kualitatif, apakah reka bentuk kuantitatif, dan apakah yang disebut sebagai mixed method. Mixed method ni ada banyak disiplin. So jangan kita cakap, bila kita tahu satu benda, kita paksa orang ikut kita sendiri. Ini bodoh sebenarnya cerita. So jenis kajian adalah, dalam reka bentuk kajian kuantitatif ada jenis-jenis kajian, dalam kualitatif ada jenis-jenis kajian. Jenis-jenis kajian misalnya dalam kuantitatif kita ada kajian tinjauan. Ini yang kita biasa guna, kajian tinjauan. Kita juga ada kajian trend, kita ada kajian kohort, kita ada kajian eksperimental, kita ada kajian apa lagi? So dalam kualitatif tu kita ada secara umum ni kita cerita macam ni lah. Kualitatif adalah tentang naratif, tentang menulis dapatan kajian yang bukan nombor, bukan dalam keadaan bernombor. Kuantitatif adalah tentang yang bernombor. So kualitatif ada jenis-jenis dia. Di antara jenis-jenis kualitatif adalah analisa kandungan, analisa dokumen, temu bual dan yang seumpama dengannya. Dalam kuantitatif kita ada kajian tinjauan, kita ada kajian eksperimental, kita ada kajian kohort dan yang seumpama dengannya. Dan setiap jenis ni dia ada instrumen dia tersendiri. Umpamanya kalau kita buat kajian tinjauan misalnya, instrumen dia adalah survey, borang soal selidik. Kalau kita buat temu bual, dia punya instrumen dia adalah protokol temu bual ataupun protokol temu bual ataupun satu set soalan temu bual. Okey. So
ada dalam penulisan method, kita kena tulis method yang kita nak gunakan tu sama ada kuantitatif atau kualitatif. Kalau kualitatif tu apa? Kita tulislah sikit. Kualitatif tu adalah 1, 2, 3 adalah sekian. Kenapa kita nak guna kualitatif? Sekian. Dan kenapa kita nak, apa jenis kajian kualitatif yang kita nak gunakan? Kita kata kita nak guna temu bual. Kenapa kita nak guna temu bual? Temu bual ni ada 3 peringkat. Temu bual berstruktur, temu bual parastruktur dan temu bual tak berstruktur. Temu bual mana yang kita nak gunakan? Atau kita nak gunakan temu bual kumpulan fokus? Atau kita jadi perkara-perkara tu kita mesti jelaskan satu persatu dan mesti dirujuk kepada rujukan-rujukan yang munasabah atau rujukan-rujukan yang masyhur. Bukan kita buat suka-suka kita. Dia ada sebab mengapa kita guna kualitatif dan ada sebab menggunakan kuantitatif. Dalam kualitatif biasanya dapatan kajiannya lebih mendalam, tetapi jumlah sampelnya adalah sikit. Tapi dalam kuantitatif jumlah sampelnya besar, tapi dapatan kajiannya hanya dapatan kajiannya hanya di peringkat permukaan sahaja. Kita akan detailkan benda ini dalam kuliah akan datang. Dalam penulisan metod kajian juga kita kena jelaskan siapa benda yang kita nak kaji, siapa orang yang kita nak kaji dari sudut populasi, sampel dan persempelan. Ini pun kita akan jelaskan dalam kuliah yang akan datang. Tata cara penganalisan data. Okey, untuk bentuk kualitatif dia ada kaedah nak menganalisa dia. Untuk kuantitatif dia ada kaedah nak menganalisa dia. So, umpamanya, contohnya bila kita nak menggunakan temu bual misalnya, kita ada kaedah in vivo, kita ada atlas untuk nak menyelesaikan untuk dapatan-dapatan temu bual kita, atau untuk nak menyusun dapatan-dapatan temu bual kita dalam keadaan yang lebih sistematik. Kita boleh menggunakan analisa perkataan misalnya, kita boleh menggunakan analisa tematik misalnya. So benda ni semua dijelaskan dalam buku-buku yang saya sebutkan pada mula-mula tadi, dan saya akan perincikan dalam kuliah yang akan datang. Kemudian dalam kualitatif, dalam kuantitatif juga dia ada kaedah penganalisisan dia. Kita ada deskriptif tadi. Apa deskriptif? Kita ambil yang mean, median, mode kan. Tu kan kita ambil benda tu. Kita ambil sisihan piawai dia. Kita ambil frekuensi dia. Tu untuk deskriptif tadi. Kemudian ada satu lagi jenis, ada satu lagi peringkat dipanggil inferences tadi. Kita tengok kita menganalisa dari sudut hubungan di antara satu pembuli ubah dengan satu pembuli ubah. Atau kita tengok atau regresi atau regression studies ataupun analisa regresi. Kita tengok di antara beberapa pembeli ubah yang mana lebih memberi sumbangan kepada pembeli ubah satu lagi. So kita ada dua kaedah tata cara penganalisan data. Jadi jelasnya bila kita cerita tentang metod kajian, dia ada reka bentuk kajian, dia ada jenis kajian, dia ada instrumen kajian, dia ada populasi sampel dan persempelan, dia ada tata cara penganalisan data. Benda ni semua boleh dirujuk dalam buku saudara-saudari pun saya ingat ada. Okey. Okey, slide seterusnya tentang kerangka teori kajian. Ini berat sikit. Ini baru bagi pelajar-pelajar Fakulti Islam. Saya ingat macam itulah. Okey. Tetapi dia bukanlah satu yang baru. Kalau kita buat latar belakang kajian dengan betul dan mantap dan baik, kita boleh mudah menggambarkan kerangka teori yang kita nak gunakan. Apa di kerangka teori? Kerangka teori adalah secara umum adalah satu kerangka yang terdiri daripada ayat-ayat Quran, hadis Nabi, ijtihad ulama, teori-teori yang telah diuji dan dibentuk oleh mereka yang pakar dalam berautoriti dalam bidang masing-masing. Apa di kerangka teori? Kerangka teori ni saya dah cerita dalam pembinaan literatur tadi tu, kita dah tengok dah ada ramai ulama-ulama yang memberi pandangan yang ada pandangan tentang sesuatu subjek yang kita nak kaji. So dalam kerangka teori kita pilih pandangan-pandangan mana yang sangat dekat dengan penyelidikan kita. And then kita pilih contohnya ayat Quran. Ada banyak ayat Quran yang cerita tentang masalah yang kita nak kaji. So kita cari masalah-masalah yang kita cari ayat-ayat yang tafsirannya dekat dengan apa yang kita nak kaji. So kita ambil benda tu, kita ambil dia sebagai asas kepada nak menyelesaikan masalah kita, asas kepada kerangka teori kita, asas kepada kerangka konsep yang kita nak buat. Okey.
Kerangka teori juga adalah garis panduan yang akan memandu penyelidik memperoleh penjelasan sebenar dengan menghubungkan semua idea-idea utama. Kadang-kadang kala satu-satu ulama' dia tak cerita semua benda. Ulama' bila kita cerita tentang teknik mengajar misalnya, Rasulullah cakap macam ni, kemudian apa yang Rasulullah cakap tu ada interpretasi berbeza di antara satu-satu ulama'. Mungkin ulama' dia cakap tentang kelebihan teknik pengajaran yang macam ni, mungkin satu ulama' cerita tentang kelebihan teknik pengajaran macam ni, dan setiap ulama' tu tak cerita semua benda dalam satu masa. So kita menggabungkan antara satu pandangan dengan satu pandangan, dan kita buat satu kesimpulan. So contohnya PNP yang baik adalah PNP yang bersifat hafazan misalnya. Siapa cakap tentang hafazan? Ini ulama' sekian-sekian cakap. Ada kata PNP yang baik adalah PNP yang menulis misalnya, mesti ada penulisan. So kita pun tulis kat situ bahawa PNP, salah satu PNP yang baik adalah penulisan. Maknanya PNP kalau tak ada penulisan, dia tak anggap sebagai PNP. Yang satu lagi ulama cakap PNP kalau tak ada hafazan, tak anggap sebagai PNP dalam pengajian Islam. So apa yang kita buat dalam kerangka teori adalah menggabungkan antara pandangan-pandangan yang sedia ada. Ini pun kita akan cerita detail dalam kuliah seterusnya. Tetapi bagi pelajar-pelajar yang latihan ilmiah, saya ingat benda ni kita nak jadikan sebagai dia maklumat umum saja. Kerangka konsep pula adalah satu bentuk kerangka penyelidikan yang terdiri pada ayat Quran, hadis yang telah dipilih mengikut prosedur, idea utama dan teori-teori yang difikirkan berkaitan. Okey, dia lebih kurang sama dengan kerangka teori pengajian, tapi apa yang kita nak buat adalah kerangka konsep pengajian. Apa maksud kerangka konsep? Benda yang kita nak buat tu belum diuji, belum dibuat. Contohnya, kita nak cerita tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan fiqh. Kita cerita tentang masalah tentang solat dan tingkah laku. Orang yang solat, hasil dia adalah tingkah laku yang baik. Ada banyak ayat Quran cerita tentang solat, tentang hubungan solat dan tingkah laku. Ada banyak tafsiran Quran yang cerita tentang hubungan solat dengan tingkah laku. Ada banyak hadis yang cerita tentang hubungan solat dengan tingkah laku. Ada banyak tafsiran hadis yang cerita tentang hubungan solat dengan tingkah laku. Pandangan ataupun ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi itu telah dihuraikan oleh ulama'-ulama' di peringkat kedua, bahawa ada hubungan yang sangat signifikan tentang hubungan di antara solat dan tingkah laku. Hubungan solat dengan tingkah laku ini pun telah dikaji secara empirikal, misalnya oleh pensyarah-pensyarah di Universiti Melaya misalnya. Pensyarah-pensyarah di Universiti Melaya pun kita dah dibuat. Dan memang ada hubungan yang signifikan dengan tingkah laku, antara solat dengan tingkah laku. So apa yang kita nak buat? Kita nak buat adalah apakah ada di antara solat dan tingkah laku. Siapa yang kita nak kaji adalah orang-orang yang mu'allaf misalnya. So mu'allaf tak ada lagi masuk dalam situasi yang disebut oleh sebelum ni kan. Jadi kita pun ambil lah satu pun boleh ubah ayat-ayat Quran yang sama dalam kerangka teori tadi. Apa yang dikaji oleh Universiti Melaya, kita gantikan dengan silibus yang diajar oleh silibus solat yang diajar oleh mu'allaf. Faham tak? Maknanya kita nak tengok tentang solat yang disebutkan tu apakah ada hubungan dengan tingkah laku mu'allaf. Okey, itu kita akan perincikan pada kuliah akan datang. So bincang dulu dengan penyelidik tentang bagaimana nak buat kerangka teori dengan kerangka konsep. Nanti kita betulkan insya-Allah. Kemudian limitasi kajian. Limitasi kajian adalah limitasi tempat tertentu atau subjek tertentu. Contohnya kita kata kita nak kaji tentang apa misalnya, kita nak kaji tentang masalah ibu yang bekerja misalnya. Okey, masalah ibu yang bekerja. Kita tahu bahawa masalah ibu yang bekerja ni bukan masalah baru. Masalah ni adalah masalah lama. Masalah ni berlaku pada sepanjang masa kan. So, tapi apa yang kita nak kaji adalah satu benda yang baru. Kenapa? Kerana masa tertentu kita skopkan bahawa kajian tentang masalah ibu bekerja atau kajian tentang fungsi ibu bekerja dalam rumah tangga pada tahun 2020. Itu kita limitkan supaya orang cakap orang ni dah kaji. Itu orang kata tahun 1999 dapatan kita dapatan kita. So kita itu limitasi masa. Kita kena jelaskan kalau ada. Kemudian tempat-tempat tertentu misalnya kita cerita tentang
keringanan untuk mengadakan solat jamak kepada petugas-petugas barisan hadapan perubatan ketika berlaku krisis-krisis seperti COVID-19. Okey, orang dah buat tentang benda ni, keringanan-keringanan tentang solat jamak ni. Dalam hadis pun sebut. Tapi apa yang kita nak buat adalah kita nak fokuskan bahawa keringanan solat kepada mereka-mereka yang bertugas sebagai barisan hadapan, yang memakai dengan pakaian-pakaian yang dikhususkan, and then mereka yang tak boleh kena air pada waktu-waktu yang mereka bekerja. So bagaimana situasi itu? So dia berbeza. So kita kena limitkan benda tu. Kalau kita tak limitkan, kita kata kita nak kita nak mengkaji keringanan solat saja. So keringanan solat dalam bentuk apa? Dia lebih umum. So kita limitkan benda tu. Atau subjek-subjek tertentu, misalnya subjek tertentu kita kata macam tadi kita tentang aurat misalnya. Aurat luas dia punya perbahasan. Kita nak kaji tentang aurat dalam aurat pesakit menurut perspektif Imam Syafi'i, atau aurat untuk ahli-ahli sukan dari perspektif semua 4 mazhab. So kita kena limitkan, sama ada kita nak fokuskan kepada satu analisa tertentu atau nak buka kita sendiri. Sebab apa? Sebab nanti masa kita bentang kepada penyelia kita bentang kepada pemberi dana kita bentang kepada siapa-siapa kita kata kita nak bentang, kita kata sebelum kita nak buat research ni, kita dah limitkan bahawa kita nak kaji benda ni je. Yang saudara cakap tu adalah di luar daripada kajian saya. Dan tentu tujuan batasan adalah kajian terfokus. Tujuan kita buat limitasi kajian adalah kajian kita lebih terfokus, memudahkan kita dan penyelia kita dan tidak timbul persoalan kepada orang luar. Contohnya kajian ini hanya difokuskan kepada masalah gejala sosial di kalangan Melayu di Lembah Kelang. So kepentingan kajian slide seterusnya ini bergantung kepada tajuk lah, bergantung kepada kepentingan yang kita rasa kita rasa ada kaitan dengan tajuk penyelidikan kita benda yang kita nak buat. Definisi operasi. Apa dia definisi operasi? Definisi operasi ni adalah menjelaskan perkataan tertentu dalam tajuk proposal kajian bagi mengelak tema-tema yang meragukan pemahaman. Apa yang kita nak cerita adalah definisi operasi ni adalah penulisan ataupun pentafsiran secara literal tentang tajuk penyelidikan kita. Kalau kita nak cerita tentang, kita nak kaji penuntut IPTA itu apa? Penuntut tu apa? Kita nak kefahaman tu apa? So kita nak cerita tentang, bila kita menulis definisi operasi ni, kita nak fokuskan dia macam limitasi kajian juga. Kita nak melimitkan yang ada, contohnya kefahaman tadi tu. Ada banyak pandangan tentang maksud kefahaman. Tetapi dalam penulisan kita menggunakan kefahaman dalam konteks konteks tertentu. Umpamanya kita cerita tentang ilmu ni ada banyak takrifan ilmu. Ilmu menurut Bloom adalah ilmu setakat kita tahu dan dengar dan tahu. Ilmu menurut Imam Ghazali, dengar, tahu dan buat. So dalam konteks kajian kita nak ikut Bloom ke kita nak ikut Imam Ghazali? Mula-mula kita senaraikan semua takrifan tentang ilmu, and then kita pilih yang mana satu yang kita nak ikut, yang kita nak guna dalam penyelidikan yang kita. Bagaimana untuk nak mendefinisi? Pertama, kita rujuk tema-tema yang berkaitan dalam kamus, ensiklopedia dan teori-teori yang kita pilih. So benda ni kita boleh tengok balik dalam latar belakang kajian kita, dalam buku-buku yang kita dah rujuk. Tips dia boleh tengok sendiri dalam slide seterusnya. Dan penulisan rujukan, ini penting. Semua yang kita rujuk daripada awal sampai habis dalam latar belakang kajian, kalau dalam penyataan masalah atau dalam apa sahaja penulisan akademik, kalau tak ada rujukan, dianggap sebagai tak ada lah. Boleh faham Dia mesti ada tulis dulu, mesti ditulis rujukan, mesti dirujuk, mesti dilihat dirujuk, mesti synchronize antara rujukan yang di dalam teks dengan rujukan dalam bibliografi, dalam senarai rujukan. Kalau Al-Ghazali 1979 dalam teks, mestilah Al-Ghazali dan 1979 dalam rujukan. Boleh faham So rumusan dia, bila kita nak buat research, kita kena banyak baca buku.
baca, kita saring sebelum kita boleh mula menulis. Jangan baca tulis, tak boleh. Kita baca tentang akidah bermaksud ikat. Kita baca buku kedua, akidah bermaksud ikat kuat-kuat. Kita baca buku ketiga, akidah bermaksud ikat kuat-kuat dengan ketat. So habis 10-20 buah buku, kita tulis semua benda yang kita baca, and then sampailah bila kita tengok dalam tesis kita 100 muka surat cerita tentang akidah adalah ikat kuat. Tak, dia macam tu. Kita baca, kita buat satu kesimpulan bahawa akidah adalah ikatan yang mutlak di antara kepercayaan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh buat kesimpulan. Kita nampak dah ada saturation data dekat situ, ada data tepu kat situ. Maknanya 10 orang ulama bercakap tentang maksud akidah, last kali dia akan merujuk kepada maksud yang sama. Jadi tips dia adalah kena baca banyak buku. Kemudian buku apa yang kita kena baca? Artikel jurnal kita kena baca, buku-buku tersohor, buku-buku asli khususnya. Kan kalau kita kata kita rujuk buku Imam Ghazali, kita rujuklah buku Imam Ghazali. Kalau kita kata kita rujuk buku Abu Hasan Asy'ari, kita rujuklah buku Abu Hasan Asy'ari. Kalau kita kata kita rujuk kepada mazhab Imam Syafi'i, kita rujuklah pada buku Imam Syafi'i. Bukan kita rujuk kepada orang yang merujuk, kita merujuk pada orang yang merujuk buku Imam Syafi'i. Tak. Mesti jelas rujukannya. Okey, itu sahaja untuk tajuk penulisan proposal. Okey, kita sudahi dekat sini. Terima kasih kerana mengikuti kuliah kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.